Dalam sebuah hadis, Nabi SAW ada memberitahu tentang cara memperbaharui iman dengan memperbanyakkan sebuah zikir. Tetapi, mengapakah zikir ini yang dikatakan oleh Nabi SAW untuk memperbaharui iman kita, dan apakah zikir itu? Rasulullah SAW bersabda, "Hendaklah kamu memperbaharui iman kamu." Lalu sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Bagaimana kami boleh memperbaharui iman kami?" Rasulullah lantas menjelaskan dengan memperbanyakkan menyebut zikir La ilaha illallah. Hadis riwayat Ahmad. Jelas di dalam hadis ini bahawa Nabi SAW memberitahu bahawa perbanyakkanlah membaca zikir La ilaha illallah untuk memperbaharui iman kita. Ulama dalam menjelaskan hadis ini bahawa mengapakah zikir La ilaha illallah dapat memperbaharui iman kita adalah kerana zikir ini merupakan kalimah agung yang mengandungi ikrar tauhid dan pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menafikan bahawa tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan sekalian alam ini. Allahu Akbar. Nabi SAW menyuruh kita memperbanyakkan bacaan zikir ini adalah kerana iman kita tidak sentiasa elok dan cantik, kerana Nabi SAW memberitahu dalam sebuah hadis bahawa iman kita ini adalah seperti baju, seandainya ia sentiasa dipakai ia akan menjadi lusuh. Begitulah juga dengan iman kita, seandainya ia tidak dibasahi dengan zikir La ilaha illallah maka lusuh atau lemahlah iman kita. Sabda Rasulullah SAW, "Sesungguhnya iman boleh menjadi lusuh di dalam jiwa sebahagian daripada kamu sebagaimana lusuhnya pakaian. Maka mohonlah kepada Allah agar diperbaharui iman di dalam hati kamu." Hadis riwayat Al-Hakim dan At-Tabrani. Kesimpulannya, sahabat semua, mengapa Nabi SAW menyuruh kita untuk memperbaharui iman dengan memperbanyakkan zikir La ilaha illallah adalah supaya iman kita sentiasa kuat dan tidak lemah. Ianya juga mengingatkan kita tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan kita dari perkara-perkara syirik. Allahu Akbar. Oleh itu, sahabat semua, bersamalah kita memperbanyakkan zikir La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah.